Seorang anggota keselamatan dikenal pasti bertanggungjawab mengarahkan seorang wanita menyarung kain batik semasa berurusan di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menjadi viral di media sosial baru-baru ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Aziz Kaprawi berkata, anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia atau RELA sudah diambil tindakan dan dipindahkan ke unit lain. Aziz menafikan tindakan itu dilakukan pegawai agensi terbabit. Sebaliknya, ia dibuat anggota keselamatan berkenaan atas kapasiti peribadi. Tegasnya, agensi kerajaan itu tidak pernah mengambil tindakan seumpama itu sebelum ini, walaupun etika pemakaian di pejabat kerajaan telah diwujudkan sekian lama. And so far, we never give such drastic action. So that security, we have moved him out from that unit. We put to other units lah. So he's a private security guard. No, it's a RELA. It's a RELA security. So he do it on personal initiatives. It's not being instructed by any officers, and we never do it such thing. Justru katanya kejadian itu amat dikesali dan sekali lagi memohon maaf kepada wanita berkenaan. Gambar wanita berkenaan sebelum ini viral di media sosial selepas didakwa diarahkan memakai kain batik semasa berurusan di kaunter JPJ Cawangan Wilayah. JPJ bagaimanapun telah memohon maaf di atas insiden berkenaan.